460 bilion ringgit dah lenyap dari empayar LVMH. Tapi pelabur bukan takut kerugian. Mereka takut siapa yang akan jaga legasi ni bila Arnold dah tak ada. Louis Vuitton, Dior, Fendi, Tiffany & Co. semua ni bukan jenama asing. Tapi ramai yang tak tahu semua ni sebenarnya milik satu empayar mewah global, iaitu nama je LVMH. Dan di belakangnya berdirilah Bernard Arnault, lelaki yang pernah jadi orang terkaya di dunia. Tapi sekarang Arnault dan LVMH tengah menghadapi krisis yang sangat besar dalam sejarah syarikat. Sejak awal tahun 2024, nilai pasaran LVMH dah jatuh lebih kurang 90 bilion euro dan lebih kurang 460 bilion ringgit dalam mata wang kita. Saham LVMH di Euronext juga merosot lebih 7% hanya dalam jangka masa seminggu. Satu kerugian yang digelar paling teruk sejak pandemik COVID-19. Tapi kenapa perkara ini berlaku? Okey, sebab pertama, pasaran barang mewah tengah slow. Di China, pengguna semakin berhati-hati sebab ekonomi masih slow sangat. Kadar pengangguran dalam kalangan belia pun tinggi dan krisis hartanah seperti kes Evergrande masih belum selesai. Di Amerika Syarikat pula, kadar faedah yang tinggi menyebabkan ramai orang, termasuklah golongan yang kaya, mula berjimat cermat dan berbelanja secara konservatif. Akibatnya, permintaan barangan produk-produk mewah seperti beg tangan berharga RM20,000 mulalah turun. Sebab yang kedua, boom revenge spending lepas pandemik dah tamat. Dulu bila sekatan COVID-19 berakhir, ramai orang mula shopping habis-habisan. Tapi sekarang, momentum tu dah reda sedikit. Laporan kewangan LVMH untuk suku pertama tahun 2024 menunjukkan pertumbuhan jualan hanya 3% berbanding tahun sebelumnya. Angka yang paling perlahan sejak tahun 2020. Dan sebab yang ketiga adalah saham LVMH ni sebelum ni dianggap overvalue. Pelabur beli pada harga premium sebab mereka percaya kepada pertumbuhan luar biasa yang dicapai sebelum ni. Tapi bila prestasi sebenar tak capai jangkaan, pelabur mulalah tarik diri kan. Inilah dipanggil market correction dan ia sedang berlaku dengan pantas. Tapi masalah yang paling besar yang buat pelabur ni resah gelisah ialah siapa yang akan ambil alih LVMH selepas Bernard Arnault. Arnault kini berumur 75 tahun. Pada tahun 2022, dia ubah had umur CEO daripada 75 kepada 80 tahun supaya dia masih boleh kekal memegang kuasa. Tapi hingga ke hari ini belum ada pengumuman rasmi siapa yang akan menggantikan beliau. Anak-anak dia semuanya terlibat dalam syarikat. Antaranya adalah Delphine Arnault mengetuai Christian Dior Couture, Antoine menguruskan komunikasi korporat LVMH, Alexander pula berada di Tiffany & Co, Frederick di Tag Heuer dan John Arnault di bahagian jam tangan Louis Vuitton. Tapi persoalannya, siapa yang benar-benar akan jadi CEO LVMH selepas bapa mereka? Untuk saya memang saya nampak tiada jawapan yang jelas. Pada masa yang sama, landscape dunia luxury juga sedang berubah. Gen Z dan millennial dah kurang minat dengan jenama yang terlalu flashy ataupun penuh logo besar. Mereka lebih tertarik dengan gaya yang minimalis, ringkas, ethical dan dikenali sebagai quiet luxury. Kalau LVMH masih bergantung pada model lama, mereka boleh hilang pengaruh dalam kalangan pengguna baru, especially untuk golongan muda. Dan satu lagi fakta besar, ramai tak sedar betapa besar sebenarnya LVMH. Di bawah empayar ini ada lebih kurang 75 jenama hebat. Dalam kategori fashion dan barangan kulit, mereka memiliki Louis Vuitton, Dior, Fendi, Celine, Loewe, Givenchy, Marc Jacob and Kenzo. Dalam bidang kosmetik dan wangi-wangian, mereka ada Sephora, Fenty Beauty, Guerlain, Benefit dan Aqua di Palma. Untuk jam tangan dan barang kemas, mereka pegang jenama seperti Tag Heuer, Bulgari, Zenith, Hublot dan Tiffany & Co. Manakala dalam bidang minuman mewah pula, LVMH memiliki Moet, Chandon, Dom Perignon, Veuve Clicquot, Krug dan Hennessy. Mereka juga uruskan gedung beli belah mewah seperti Le Bon Marché, syarikat duty free DFS dan pembuat kapal layar Royal Van Leeuwen. Jadi inilah persoalan utama. LVMH sedang jatuh kerana kelembapan pasaran, pelabur tarik diri dan perubahan cita rasa pengguna. Tapi jika Bernard Arnault masih gagal selesaikan isu pewarisan kuasa dalam masa terdekat, ini bukan sekadar krisis pasaran. Ini mungkin permulaan kepada kejatuhan legasi yang paling besar dalam sejarah fashion moden.